Tapi bila aku duduk lama di kampung itu dan dengar cerita demi cerita daripada orang tua, hati aku mula rasa seram sejuk. Ada satu kisah yang paling banyak orang kampung ulang-ulang. Katanya, setiap kali malam Jumaat akan ada suara perempuan menangis perlahan. Suara tu datangnya dari arah pokok tembusu itulah. Mula-mula macam jauh, perlahan, seolah-olah ada orang sedang meratap dalam kesedihan. Lama-lama suara itu semakin dekat, makin jelas, sampai bulu roma meremang kalau terdengar. Seorang pakcik pernah cerita pada aku, masa dia muda dulu, dia selalu balik lewat malam sebab kerja menoreh getah. Jalan untuk balik rumah dia memang kena lalu bawah pokok tembusu tu. Pada satu malam Jumaat, dia bawa balik hasil getah, letak dalam bakul besar dan kayuh basikal perlahan-lahan. Masa dia sampai dekat pokok tembusu tu, dia terhidu satu bau wangi, bau bunga kemboja yang menusuk hidung. Dia berhenti sekejap, tengok sekeliling, tak ada satu pun pokok bunga di situ. Tiba-tiba, dia dengar suara perempuan menangis perlahan, panjang dan sangat sayu. Jantung pakcik tu berdegup kencang. Dia cuba pandang ke arah suara tu dan katanya dari celah ranting pokok dia nampak kain putih terjuntai. Mula-mula dia ingat kain orang sidai, tapi bila diperhatikan betul-betul, kain tu bergerak perlahan, seperti ada orang sedang duduk bertenggik di atas dahan. Pakcik tu tak tunggu lama. Dia kayuh basikal sepantas yang boleh sampai hampir terbalik.